Hai dan selamat datang kembali. Pernah tak anda teringin nak ada emas sendiri? Tapi bila tengok harga rasa macam, alamak jauhnya impian tu. Hari ni kita nak bongkar satu cara macam mana anda boleh mula simpan emas dengan hanya RM10. Ya, anda tak salah dengar, RM10 je. Memang ramai antara kita yang pasang impian nak simpan emas. Yelah, emas ni kan nampak macam satu aset yang kukuh, simbol kestabilan. Tapi selalunya yang jadi isu, bajet lah kan. Realiti poket kita tak selalunya sama dengan impian kita. Mesti pernah terdetik dalam hati, emas ni untuk orang-orang kaya je kot. Kalau anda pernah fikir macam tu, percayalah, anda tak seorang diri. Ramai sangatnya rasa macam tu. Tapi persoalannya, betul ke tanggapan tu masih relevan zaman sekarang ni? Jom kita tengok sama-sama. Okey, jom kita berdepan dengan realiti. Harga untuk sekeping jongkong emas 1 gram sekarang ni dah cecah lebih kurang RM700 tau. RM700. Terus terang cakap lah, untuk kebanyakan kita, nak keluarkan duit sebanyak tu sekaligus memang terasa berat sikit. Dan itulah dia, cabaran paling besar. Harga macam ni lah yang jadi penghalang. Lagi-lagi untuk kita yang makan gaji, yang bajetnya mungkin cukup-cukup je setiap bulan. Rasa macam impian nak pegang emas sendiri tu makin lama makin jauh pula kan? Tapi, macam mana kalau saya cakap sebenarnya ada jalan lain? Ada cara untuk kita ubah terus pemikiran kita pasal simpan emas ni. Sekarang, mari kita lihat satu platform yang betul-betul membuka peluang untuk semua orang tanpa kira bajet. Cuba tengok perbezaan ni. Dulu, kalau nak beli emas, memang kena tunggu ada duit beratus-ratus ringgit baru boleh beli. Paling sikit pun 1 gram. Tapi sekarang, ceritanya dah lain. Kita boleh mula kumpul emas sikit-sikit, ikut kemampuan kita. Dan inilah dia game changernya. RM10. Anda tak salah tengok tu. Dengan RM10 je, pintu untuk simpan emas dah terbuka luas untuk semua. Tak kisahlah kita nak mula dengan sikit macam mana pun, yang penting kita dah boleh mula. Jadi, platform yang buat semua ni jadi kenyataan ialah GB Gold. Misi dia simple je tapi sangat power. Nak pastikan semua orang, tak kira siapa pun, boleh mula menabung emas walaupun bermula dengan bajet yang paling minimum. Okey, mesti anda nak tahu kan, boleh percaya ke platform ni? Jom kita kenal sikit siapa di sebalik GB Gold ni. Ia sebuah syarikat Bumi Putra diasaskan oleh Tuan GB sendiri. Paling penting, semua operasinya patuh syariah. Dan diorang ada kedai fizikal tau kat Shah Alam. Jadi ini bukan setakat online je, memang ada entiti yang sah dan boleh dipercayai. Okey, so macam mana benda ni berfungsi sebenarnya? Susah tak agaknya? Jangan risau, senang je. Jom saya terangkan satu persatu. Konsep dia sangat mudah. Kuncinya ialah konsisten walaupun kita simpan sikit-sikit. Dah tak payah pening kepala nak tunggu ada duit berkepuk baru nak beli. Ada RM10, beli. Ada RM20, beli. Ikut je kemampuan kita masa tu. Dan inilah dia ancakan paradigma yang paling besar. Persepsi lama yang kata hanya orang kaya je boleh miliki emas, dah boleh buang jauh-jauh. Zaman dah berubah dan peluang kini terbuka untuk semua. Okey, ini bahagian yang paling best. Macam mana simpanan digital kita dalam akaun tu boleh bertukar jadi emas betul-betul yang kita boleh pegang dengan tangan kita sendiri? Caranya mudah sangat. Mula-mula, anda start je simpan. Serendah RM10 pun boleh. Lepas tu, anda boleh top up lah bila-bila masa anda ada duit lebih. Sikit-sikit, lama-lama jadi bukit kan? Bila simpanan anda dah cukup untuk nilai 1 gram, masa itulah anda boleh tebus dan dapatkan jongkong emas fizikal tu. Simple kan? Baik, sekarang anda dah nampak gambaran besarnya, dah faham konsepnya. Mesti tertanya-tanya, macam mana nak mula ni? Jangan bimbang, jom kita tengok langkah-langkahnya sekarang juga. Nak daftar ni senang sangat dan percuma pula tu. Mula-mula, scan je kod QR tu, lepas tu isi sikit maklumat pendaftaran, pergi cek email untuk pengesahan dan kemaskini profil anda sikit. Siap, lepas tu anda dah boleh terus mula beli dan simpan emas. Cepat dan mudah. Dan ada satu benda penting kita kena ingat, masa. Harga emas ni dia tak tunggu kita tau. Trend dia selalunya menaik dari tahun ke tahun. Jadi kalau kita asyik tangguh, esok lusa mungkin kita kena bayar lebih mahal untuk jumlah emas yang sama. Rugi kan?
Jadi sekarang terpulang pada anda. Adakah impian nak ada emas sendiri tu nak biar jadi angan-angan je? Ataupun hari inilah hari anda ambil langkah pertama untuk menjadikannya satu kenyataan. Semuanya boleh bermula dengan hanya RM10.